Assalamualaikum, berjumpa dengan saya Awel. Tadi rumah saya ada beli sotong. Hari ni saya buat sotong masuk kuning. Sebelum ni kita pernah tunjuk dah video. Tapi ni bahaya-bahaya kita dah siap botol bawang putih, bawang merah, cili, lepas tu dia punya seras. Sepatutnya ada satu lagi daun lima puruk. Tapi sebabkan daun lima puruk tak ada, kita tak pakai daun lima puruk. Lepas tu ni timun butter kita dah siap potong. Lepas tu ni soto kita dah siap potong. Lepas kita dah perasakan dengan garam, gula, ajino. Lepas tu kunyit. Okey, soto kita dah hampir masuk. Sekejap lagi kita akan masukkan timun butter. Ni menu sihat ni, kita tidak memerlukan minyak. Just kita tumis guna air saja. Syukur Alhamdulillah kita punya soto masak kuning letak timun butter dah siap, ni lah hasil dia. Okey, selamat menonton dan selamat menjamu selera dari saya Awel. Okey, assalamualaikum.